Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Rahsia otot kuat perlu nutrisi ini bukan sahaja workout. Pada zaman kini, banyak daripada kita suka pergi gym, suka exercise, suka jogging untuk mengekalkan kesihatan yang sihat atau badan yang cantik. Otot kita bekerja setiap hari dengan tahap maksimum. Tapi kadang-kadang kita lupa signal otot itu sendiri menunjukkan kekurangan vitamin ataupun keperluan lain yang diperlukan bagi otot untuk bekerja dengan maksimum. Apakah keperluan penting bagi otot anda? Yang pertama, vitamin D. Orang sering anggap vitamin D hanya untuk tulang, hanya untuk imun. Tapi vitamin D ini membantu penyerapan kalsium dan dia akan mengekalkan kekuatan serta fungsi serat otot. Kurangnya vitamin D dikaitkan dengan otot yang lemah dan mudah letih. Yang kedua, vitamin B kompleks. Bagi yang sedang ambil multivitamin ada B kompleks, good, teruskan. Namun terpulang, ada orang yang ambil suplemen dia nak take a break. Nak utamakan pemakanan natural katanya. Yes, boleh. Tapi pemakanan natural, jika nak ambil daging ataupun sumber-sumber makanan yang tinggi vitamin B kompleks ini, harus jaga-jaga, kadang-kadang ada yang tinggi kolesterol lemak di situ. Vitamin B kompleks amat penting dalam metabolisme protein untuk membina otot dan membantu penghasilan sel darah merah yang membawa oksigen ke otot semasa bersenam. Ya, jadi vitamin B kompleks sangatlah penting. Kemudian yang ketiga, vitamin C. Ramai yang anggap vitamin C cuma untuk kecantikan, untuk pertahanan badan, untuk elak sakit. Tidak, bukan itu sahaja. Bagi menjamin otot yang berfungsi dengan baik, vitamin C mesti cukup. Vitamin C adalah antioksidan yang akan melindungi sel otot daripada kerosakan dan akan membantu penghasilan kolagen untuk menyokong tendon serta ligamen yang kuat. Bahagian otot kita, bahagian tulang-tulang di situ yang akan melindungi otot anda. Okey. Yang seterusnya, magnesium. Namun harus kita ketahuilah, selain magnesium, vitamin yang saya sebutkan tadi juga ada toksisitinya. Mesti ikut dosage yang betul. Okay. Jangan overdose dan jangan kurang sangatlah. Magnesium ini sangat penting untuk proses pengecutan atau untuk merehatkan otot. Ia dapat membantu mengelakkan kekejangan otot. Selalu kram. Orang yang pergi join running ke hiking ke aktiviti yang terlalu ekstrim kerap kena masalah kram. Pastikan cukupnya ambil magnesium di situ. Sekali dengan kalsium lah. Okey. Selain daripada itu, protein. Kalau tak lalu nak makan protein banyak daripada natural, boleh prefer ambil protein powder. Jangan terlalu risau kerana bukanlah kita nak makan protein powder ini setiap hari dengan banyaknya. Kalau yang sangat risau tu boleh ambil protein powder ketika hari yang anda melakukan aktiviti atau pergi workout. Pastikan ambil whey protein daripada orang kata yang memang ada kelulusan lah, yang memang bukannya bahan-bahan tambahan yang terlarang. Banyak orang beli yang fake products. Jadi hati-hati untuk beli tu. Okey, baiklah. Protein ini adalah bahan asas building blocks yang paling penting untuk membina, membaiki dan menguatkan tisu otot selepas bersenam. Okey, yang terakhir, yang ni dah sangat famous, banyak orang cari, kreatin. Saya bukan mendorong ataupun menggalakkan orang untuk ambil suplemen kreatin inilah. Namun, kreatin juga terdapat dalam bahan makanan kita, cuma tidak banyak. Untuk extractionnya, kalau nak rasa efek yang cepat, memang kena ambil daripada suplemen lah. Dan berbalik kepada tadi, pastikan ikut dosage yang betul. Kreatin ini terbukti secara saintifik boleh meningkatkan tenaga, kekuatan dan prestasi otot semasa latihan bebanan. Okey, baiklah. Itulah apa yang saya kongsikan tadi. Dapat membantu memastikan otot kita kuat, sihat dan tidak cepat pancit ketika aktiviti-aktiviti anda yang memerlukan ketahanan tenaga sehingga ke penghujung aktiviti lah.
Itu saja daripada saya. Semoga kita sentiasa sihat, tubuh badan kita, bahagian dalam kita, semuanya bekerja dengan baik insya-Allah agar kita dapat menikmati kehidupan ini dengan baik juga. Apa-apa pun jangan ambil sesuatu berlebihan dan jangan terlalu takut untuk mengambil sesuatu. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum.